Ramai juga orang teracun dengan full carbon fiber insole daripada TLSS ni. Inilah dia TLSS Tactician T-Nano Carbon Fiber Insole. Lagi-lagi kalau kasut korang tak ada carbon fiber, nak merasa lah kan. Contoh macam Morelia DNA ni kan. Memang dia punya insole dia biasa je, tak ada apa-apa teknologi pun. Korang boleh gantikan dengan yang ini, nampak ni. Full carbon fiber plate dekat belakang ni. Nampak ni. Yang ni saiz kecil, so aku nak masuk dalam ni tak ngam lah nak tunjuk lah kan. Tapi you get the idea lah apa nak kena buat lah kan. So dia punya insole ni, lining kat sini dia pakai T-Nano grip tau. So kalau kena air atau peluh kan, dia ada grip lah. Jadi kalau tak pakai grip sock, tapi kalau pakai grip sock pun dia lagi grip lah dekat sini. And ringan, nipis je. Nipis kat situ. Memang ringan walaupun dengan carbon fiber apa semua, memang ringan. And also ada poron punya cushioning dekat bahagian heel ni. So kalau kasut korang memang tak ada carbon fiber, nak merasa lah, kasut apa-apa pun lah, kasut jalan pun boleh lah nak merasa. Aku tak tahu kenapa aku nak pakai kasut jalan, carbon fiber insole kasut jalan. Tapi itulah, yang ni tak fit sizing dia. So aku tak boleh nak tunjuk lah, tapi kau boleh gantikan lah insole dekat dalam ini. Macam mana? Menarik tak?